Okey guys, hari ni jom kita try colek buah dengan colek campur. Dia kedai dia berdekatan dengan Masjid Muhammadi, Kota Baru, Kelantan lah. Dia punya rare, dia punya kedai ni, kedai dia klasik. Kedai dia tu memang klasik lah. Memang dia punya barang-barang barang klasik, barang lama-lama. Dia punya ada jam, ada banyak lah, macam-macam klasik. Kalau kita tengok lah dia punya barang dia, memang mengimbas kenangan lah. Dia punya colek tu, colek buah. Colek buah ni harga dia RM6. Semua buah lah, dia ada buah mempelam, dia campur buah jambu, banyak lah buah. RM6 sahaja. Dan kalau kita tengok pula colek colek campur ni banyak lah. Dia ada campur sosej, dia ada campur jemput tu, colek malas tu dia banyak, dia campur keropok, banyak lah. Dia punya colek tu kita tengok tu dia memang banyak lah. Harga dia RM12 saja. Dia punya pinggang tu memang klasik lah. Dia punya pinggang tu memang klasik lah, memang rare lah dia punya pinggang tu. Kalau kita tengok tu, bismillah. Sedap. Buah jambu. Sedap. Tu dia punya kuah tu. Memang sedap lah. Dia punya colek tu tak adalah pekat sangat, cair lah. Lebih kurang lah cair. Tu dia hijau dah. Ni colek campur. Kita try colek campur lah. Ni soses. Ni colek campur, ni soses. Okey lah. Ni fishball rasa. Ni satu ni RM12. Colek campur ni satu pinggan ni RM12 saja. Banyak ni. RM12 saja. Dia ada banyak, dia ada campur keropok, lepas tu dia campur sosej, lepas tu dia jemput, dia ada keropok, dia banyak banyak ni. RM12 saja. Dia sedap. Dia ada popiah tau. Ni popiah. Popiah. Ni isi ayam. Isi ayam pun dia letak tau. Tu isi ayam. Dia dah nak. Okey lah. Saya bagi ni dalam 9/10 lah. Sebab dia punya harga dia okey. Dia punya banyak tau. Dia campur banyak, dia punya daging banyak. Okey lah. Satu pinggan ni boleh makan 2 orang. 2 orang atau 3 orang. Lebih kurang 2 orang lah satu pinggan ni untuk RM12. Siapa nak tu boleh datang support lah. Kedai dia berdekatan dengan Masjid Muhammadi, Kota Baru, Kelantan. Nanti location tu saya letak di description. Dia punya location boleh datang support. Dia punya kedai tu memang klasik gila lah. Memang klasik. Dia punya barang lama-lama, barang 90-an lah, 80-an, 90-an lah. Dia punya adalah barang-barang tu. Okay, boleh datang support lah. Okay. Tu ayam. Siapa minat dengan video ni boleh share, like dan subscribe. Yang penting subscribe. Yang penting komen makan apa, yang penting saya try. Okay, sama makan.